Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali kita untuk sesi seterusnya iaitu Introduction to Water Rocket untuk pertandingan Rocket STEM Challenge at Sabak Bernam sempena Kampung Angkat Madani, Agensi Angkasa Malaysia. Untuk topik seterusnya iaitu Introduction to Water Rocket akan dibentangkan oleh Cikgu Zulfahmi bin Muhammad Sapawi, JKMP Sains dan Matematik, SMK Bagan Terap. Tanpa kita melenggahkan masa, kita terus ke sesi perkongsian oleh Cikgu Zulfahmi. Silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur Farhana, Yang Besar, Dr. Zu, Dr. Ahmad Hussein serta Dr. Razif ada kat sini, serta rakan-rakan guru dan anak murid yang dikasihi sekalian lah. Okay, saya harap suara saya didengari di sana ya. Kalau dengar, angkat tangan semua, angkat tangan. Jadi perkongsian kita pada hari ini lebih santai sikit lah sebab ia melibatkan sekolah rendah. Jadi saya tak adalah sedetail Dr. Ahmad Hussein tadi. Jadi saya ada jugalah ambil sedikit beberapa maklumat daripada pembentangan Dr. Hussein tadi. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada perkongsian kita pada pagi ini. Ada pizza apa? Okey, jadi pada hari ini saya Cikgu Fahmi akan berkongsilah sedikit rahsia ataupun sedikit maklumat tentang proses pembuatan roket air. Jadi diharap adik-adik semua dapat mendengar dan kita akan insyaAllah akan bertemu di hari pembinaan atau bengkel roket air nanti. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Okay, saya Cikgu Zulfahmi bin Muhammad Sapawi, JKMP Sains dan Matematik, SMK Bagan Terap. Hari ini akan bercerita sedikit tentang berkenaan dengan Introduction to Water Rocket. Seperti yang kita maklum bahawa boleh dikatakan kebanyakan anak-anak kita ni, anak murid kita ni telah pun tahu sebenarnya untuk membina roket. Okay, cikgu-cikgu yang ada dalam ni pun mungkin dah tahulah nak bina roket. Cuma saya nak berkongsilah sedikit pengalaman saya dan juga bagaimana kita nak menghasilkan roket yang boleh dikatakan baik ataupun sesuai dengan tujuan pertandingan yang kita nak laksanakan nanti. So saya ingin berkongsilah sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah SWT kepada saya untuk anda semua. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri lagi. Saya terlibat dengan roket air ni dari tahun 2011 lagi dan menjadi PT daerah dari tahun 2013 hinggalah 2024 dan menjadi pegawai teknik roket air Negeri Selangor daripada 2019 hingga 2024. Okey, saya nak kongsi sikitlah pencapaian saya sepanjang saya terlibat dengan roket air ini. Okey, so kita berkenalan dulu barulah kita pergi kepada pembelajaran. Okey. Baik, jadi bermula daripada 2013 saya bawa roket air daerah Sabak, dapat Johan peringkat Negeri Selangor dalam Karnival Sains dan Teknologi KASTED 2013. 2014 sekali lagi Johan. Okay, walaupun sekolahnya berbeza tapi itu pasukan daripada daerah Sabak Bernam lah. Okay. Kemudian pada 2017 ketiga peringkat Negeri Selangor, Johan kategori roket target di SK Sekolah Seri Puteri Cyberjaya. Pada tahun 2018 dalam Karnival STEM dan Karnival Teknologi Hijau dapat nombor 2 peringkat Negeri Selangor dan juga Johan kategori roket target di Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Kemudian dalam EOC Online Challenge masa COVID hari itu mendapat tempat ketiga Negeri Selangor pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 Karnival Bakat Murid Negeri Selangor kita mendapat Johan roket paling terjun peringkat Negeri Selangor. Kemudian Karnival STEM di SMK Datuk Mustafa ada roket target, sekolah saya dapat Johan. Okay, kemudian EOC Engineering Online Challenge 2022 kita dapat Johan daerah tapi di peringkat negeri kita dapat nombor 5 di SAM Bestari. Kemudian ini beberapa contohlah aktiviti bengkel roket air bersama Sri Atta Alim Sungai Besar.
Okay, tengok excited budak-budak. First time lah ni, budak-budak City menceburi roket air. Okay, jadi saya berharap dalam perkongsian saya ini dapat sedikit sebanyaklah ilmu yang boleh cikgu bawa balik dan boleh dilaksanakan dalam tim roket air cikgu lah nanti. Okay. Ini pertama kali sekolah Sri Tiak Taklim membuat pertandingan melaksanakan mengajukan pertandingan roket air. Dan kita lihat pelajar tersebut terus berlari ke tempat roket jatuh. Excitednya mereka. Okey, seterusnya sekolah saya SMK Bagan Terap telah menyertai Malaysian Rocket Competition 2023 dan pada pertandingan tersebut kita mendapat gold medal dan anugerah Fastest Rocket Awards. Okay, ni roket menggunakan roket pejal lah, pejal. Kemudian pada tahun 2023 juga kita mendapat Johan peringkat Negeri Selangor dalam Engineering Online Challenge di SAM 10. SAM 10. Kemudian MRC tahun 2024 kita sekali lagi mengikuti pertandingan Malaysia Rocket Competition, mendapat tempat kelima kategori 2 itu 1 km roket dan CanSat. Kemudian pada tahun 2024 dalam Carnival STEM kita mendapat Johan peringkat negeri dan mewakili Negeri Selangor ke peringkat kebangsaan. Okey, dan yang terkini pada tahun 2025 di Malaysia Rocket Competition, Malaysian Japan Institute of Technology UTMKL 2025 kita telah mendapat National Champion, yang mana kita dapat melancarkan roket yang paling jauh sekali. So kita lihat video tadi, kita nampak roket itu pergi dengan lurus walaupun dalam keadaan angin di atasnya laju. So bagaimana nak menghasilkan roket yang boleh melawan ataupun pergi terus atau pergi dengan dalam garis lurus, saya akan kongsikan selepas ini. Okey, ini persediaan kami lah. Persediaan kami semasa di pertandingan tersebut. Kemudian saya ada menganjurkan bengkel roket air sempena Carnival STEM peringkat daerah 2025 ini turut hadir bersama daripada sekolah Batang Kali, SK Bandar Baru Batang Kali, dan alhamdulillah sekolah tersebut Johan peringkat daerah Hulu Selangor, termasuklah sekolah SK Pancang Berdana daripada Sabak Benam pun Johan Carnival STEM bagi kategori roket air. Baik, saya terus kepada pembelajaran kita pada hari ini, perkongsian kita pada hari ini. Itu saya yakin anak-anak dan guru-guru semua telah tahu berkenaan dengan roket air sebenarnya. Roket air yang kita nak bina hari ini ialah komponen utama ialah kita menggunakan botol air air gas 1.5 liter. Baik. Jadi komponen-komponen yang ada dalam gambaran ini ialah untuk roket target yang memerlukan nose cone. Kemudian ada body, kemudian ada kita isi dengan air lah. Baik, untuk ciri roket target ini, untuk pertandingan nanti dia ada beberapa syarat lah yang akan ditetapkan oleh penganjur, dan untuk rekaan bagi roket tersebut adalah bebas, bebas, pasukan bebas untuk untuk membina roket tersebut. Dan di sini kita tengok bentuk kun, bentuk kun di hadapan boleh mengurangkan rintangan udara seperti yang diberitahu, dikongsikan oleh Dr. Ahmad Hussein tadi kan. Berkaitan dengan design nose cone ini terpulang kepada pasukan. Dan untuk roket target ini kita lancarkan pada sudut kurang daripada 90 darjah. Prinsip penerbangan roket target ini mengikut hukum Newton ketiga lah, iaitu setiap tindakan action mesti ada tindak balas, itu reaction. Baik. Ciri-ciri roket target seterusnya adalah kita akan isi air. Sukatan air yang akan diisi dalam roket adalah mengikut mengikut pasukan masing-masing. Jadi bebaslah nak isi berapa ratus ml
dalam botol tersebut. Dan kalau kita secara matematiknya, kalau banyak sangat air, jadi lebih berat lah. Kalau kurang pula air, maknanya kurang minyak lah. Jadi perjalanan ataupun jarak untuk roket itu dilancarkan akan jadi kurang. Jadi apabila udara dipam ke dalam botol yang mengandungi air, maka tekanan dalam botol itu akan meningkat. Dan apabila roket dilepaskan, maka roket itu akan bergerak ke hadapan. Manakala udara dan air akan dikeluarkan dari arah bertentangan tetapi pada magnitud yang sama. Jadi itu prinsip penerbangan roket air. Untuk makluman, dalam kejohanan sebelum ini, dalam Carnival STEM, jadi pasukan sebelum ni ada beberapa tahun yang lepas lah, ada bahagian presentation. Jadi ini adalah salah satu slide presentation yang perlu setiap pasukan tunjukkan kepada juri lah. Cuma untuk dalam 2 tahun ini tidak ada presentation, lebih kepada pembinaan dan juga pelancaran. Dan untuk pertandingan roket STEM Challenge ni tidak ada pembentangan. Hanya pembentangan hanya melibatkan kategori sekolah menengah saja, roket solid. Baik. Jadi ini gambaran yang berlaku dalam konsep sains lah. Bila air dan udara dipam ke dalam botol tadi dan dilepaskan, akan ada satu daya tujah ke belakang dan ada satu reaction, iaitu daya F1 ke atas lah. Jadi roket tadi dia akan terus bergerak. Kenapa? Kerana dia ada inersia yang dipunyai oleh roket tersebut yang sedang bergerak dan sesungguhnya dia akan jatuh ke bumi kerana daya graviti bumi. Jadi konsep penerbangan roket ini melibatkan prinsip keabadian momentum, di mana momentum sebelum letupan sama dengan momentum selepas letupan. Baik. Dari segi sudut pelancaran, dari segi sudut pelancaran, sebabkan kita ni roket target, maka sebenarnya sudut tersebut dia mesti kurang daripada 90 darjah dan pasukan boleh memilih mana-mana sudut lah untuk digunakan dalam pertandingan nanti. Tapi saya bagi cadangan lah kalau ikut daripada data yang ada ni, untuk mendapatkan the furthest downrange tu adalah pada sudut 45 darjah. Jadi kita constantkan sudut ini dalam kita punya teknikal pelancaran kita nanti. Jadi jarak target dari tempat pelancaran yang akan kita gunakan nanti di antara 60 meter hingga 100 meter dan kita akan buat undian. Kita akan buat undian jarak tersebut pada hari pertandingan. Baik, itu adalah dari segi sudut pelancaran. Kalau sudut itu tinggi, besar ataupun lebih daripada 45 darjah, kita lihat pada graf warna hijau ini, dia akan naik lebih tinggi, tetapi jarak ataupun dia punya distance yang boleh dicapai adalah sedikit rendah lah. Kalau kita lagi tinggi, dia naik tinggi tapi dia akan jatuh lebih dekat. Dan dia tak sampai kepada sasaran kita, iaitu di antara range 60 hingga 100 meter. Dalam pertandingan tu nanti akan ada satu saja jarak yang kita akan buat cabutan undi untuk jarak mungkin 60 meter, 70 meter, 80 meter ataupun 100 meter. Jadi kita akan tetapkan semasa pengundian dan semua pasukan akan menggunakan jarak yang sama. Baik, dari segi badan roket pula, kita menggunakan botol air, botol air 1.5 liter 1.5 liter botol air berkarbonat. Struktur roket ini mestilah dibina daripada bahan lembut untuk mengurangkan kesan impuls ketika ia terhempas di tanah. Dan struktur badan roket ini berbentuk aerodinamik lah untuk mengurangkan rintangan udara. Baik, kita menggunakan botol air 1.5 liter air berkarbonat. Kenapa ya? Kerana botol tersebut boleh menampung tekanan yang tinggi lah. Tekanan yang kita gunakan nanti mestilah kurang daripada 60 PSI. Kita kurang 60 PSI bergantung kepada strategi pasukan masing-masing. Baik. Dan di bahagian hadapan roket berbentuk kun yang tajam. Bentuk kun tajam untuk meningkatkan aerodinamik. Aerodinamik
roket serta menggunakan rintangan udara. Okay. Jadi kita akan tambahkan sedikit pemberat. Okay. Pemberat yang kita gunakan biasanya kita gunakan plastisin lah atau tanah liat, di mana jisim pemberat ini bergantung kepada pasukan masing-masing. Okay. Kita tak fix lah. Okay. Kita tak fix berapa gram nak letak berapa ratus gram, terpulang kepada pasukan masing-masing nak letak berapa gram kan. Jadi pemberat ini perlu ditambah pada kun untuk menambahkan momentum roket ataupun menambahkan inersia roket apabila air dan udara yang dipam tadi dah habis digunakan semasa pelancaran. Jadi dia akan menuju ke destinasi dengan inersia yang ada. Jadi seperti yang kita dapati dalam pembentangan pertama Dr. Ahmad Hussein tadi, menunjukkan bahawa semakin panjang nose cone, semakin rendah rintangan udara. Okay, macam itulah boleh apply lah nanti. Okay, walau bagaimanapun kalau nose cone tu terlalu panjang, okay, dan kita letak pemberat di hadapannya, nanti dia akan mengganggu sedikitlah perjalanan ataupun pelancaran kita nanti. Okey, dari segi isi padu air, isi padu air dalam roket, jadi kita gunakan air dalam sebagai bahan api utama kita, berfungsi untuk menambahkan jisim dan momentum roket, dan dia akan menghasilkan daya tujah ke belakang apabila roket itu dilepaskan. Air ni menggantikan bahan api seperti roket sebenar lah. Dan jumlah isi padu air ni bergantung kepada jarak sasaran. Okay, jarak sasaran kita lah. Okay, dan isi padu air ni pun bergantung kepada strategi pasukan masing-masing. Baik, setakat ni kita hanya menggunakan air pipe saja, tak ada guna air cook ke apa, tak ada. Kita gunakan air pipe saja. Baik, dari segi tekanan air dan udara, okay, saya maklumkan kita akan gunakan tidak lebih daripada 60 PSI. Okay, dari segi tekanan udara dan air ni, jika suhu persekitaran itu tinggi atau cuaca panas, maka ketumpatan udara itu akan jadi rendah. Oleh itu, tekanan roket semasa pelancaran perlu dikurangkan. Itu teori lah. Okay. Perlu dikurangkan, roket tak terlepaslah daripada sasaran target. Sebaliknya, kalau time tu musim hujan atau musim sejuk, tapi di Malaysia ni kita satu musim saja, tak panas, sejuk macam tu sajalah. Sejuk pun sejuk yang biasa-biasa saja kan. Jadi sebaliknya, jika suhu persekitaran rendah, maka ketumpatan udara tinggi, oleh itu tekanan roket semasa pelancaran perlu ditinggikan sedikit, okay, untuk roket itu mencapai sasaran target. Okay, dan saya jangkakan pelancaran kita yang akan kita laksanakan pertandingan kita ni pada bulan Julai nanti, kemungkinan kita akan mulakan pertandingan lebih kurang daripada jam 10 pagi sehinggalah tamat 5 petang, dan kita berharap dapat tamat awal lah supaya untuk sesi pengukuran selepas itu. Baik, saya kongsikan pula slide untuk contoh, okay, contoh sayap roket ataupun fin. Baik, saya dah ambil slide tadi, slide daripada Dr. Ahmad Hussein tadi, sempat screenshot lah dan saya top up dalam saya punya slide ini. Okay, untuk fin ini, adik-adik boleh reka lah, reka sendiri bentuk bentuk fin masing-masing, dan kalau boleh, okay, jarak setiap fin tadi di sekeliling badan roket itu adalah sama, okay, adalah sama. Boleh buat 3 atau 4 fin, nak lebih pun boleh, tapi kalau lebih fin tu nanti dia akan menambahkan jisim. Jadi lebih berat roket tadi, dia akan menghasilkan rintangan sedikit lah, okay, jadi berat. Baik, jadi kalau kebiasaannya saya gunakan 3 sayap lah. 3 sayap ini berfungsi untuk menstabilkan pergerakan roket di udara supaya tidak bergoyang. Okay. Kalau kedudukan fin juga penting. Kedudukan fin tu boleh lihat di skrin ni lah. Okay. Kita tak letak di tengah-tengah sangat, tak letak di muncung kan. Kita letak di bahagian belakang. Okay. Jadi sayap ni, fin ini kita bina menggunakan bahan ringan lah. Dan cadangan saya, kita akan gunakan infraboard ataupun kita panggil strawboard. Okay. Dan boleh lihatlah contoh bentuk fin, okay, bentuk fin, dan sini tak ada drag lah, tidak ada graph drag. Okay. Dan sebaiknya untuk tapak dia ni, root cord ni sesuailah dengan botol tadi, okay. Keadaan botol lah tu. Okay. Boleh lihat di hadapan ini. Okay. Baik, seterusnya faktor-faktor, okay, faktor-faktor yang boleh mempengaruhi ketika roket target ini dilancarkan. Okay. Yang pertama adalah ketumpatan udara persekitaran. Okay. Maknanya bergantung kepada suhu lah.
Suhu masa tu tengah hari ataupun biasanya kita main tengah hari benda ni. Pelancaran tengah hari dan mungkin waktu panas. Walau bagaimanapun setakat ini dia ada mempengaruhi sedikit lah, sedikit dari segi bilangan PSI yang kita nak gunakan dalam pertandingan. Yang kedua, isi padu air dalam botol. Jadi pasukan boleh menentukan sendiri jumlah isi padu air yang diperlukan dalam roket masing-masing. Kemudian tekanan yang akan kita berikan, kita nak pump berapa PSI, sudut pelancaran dan juga penentuan arah angin. Jadi daripada 5 faktor ini, adik-adik ataupun guru-guru boleh constantkan, kekalkan 4. Nombor 1 tu kita boleh abaikan lah. Maksud saya nombor 1 tu kita tak boleh nak kekalkan sebab suhu ni kita tak boleh nak kawal kan, suhu persekitaran tak boleh nak kawal. Jadi isi padu, tekanan, sudut dan arah pun kita tak boleh nak kawal juga. Jadi perkara 2, 3, 4 ini serta satu lagi iaitu GSIM plus SIN, GSIM pemberat perlu kita kekalkan. Antara 4 ini pilih salah satu untuk kita manipulasikan. Pada kebiasaannya kita hanya manipulasikan isi padu air lah. Dari segi tekanan, kita akan manipulasikan tekanan. Kita akan manipulasikan tekanan saja dan kita akan constantkan, kita akan kekalkan isi padu air, sudut pelancaran dan juga GSIM plus SIN. Jadi untuk latihan yang berterusan itu, yang lain dikekalkan kecuali tekanan saja. Jadi pasukan boleh buat ulang kaji ataupun buat percubaan berdasarkan berapa PSI yang berbeza untuk dapatkan jarak tertentu. Jadi keperluan membina roket air ini sangat simple, sangat mudah. Kalau lihat di hadapan ini, ini simple saja, simple, dan saya rasa setiap sekolah pun tahulah apa yang diperlukan. Kita perlukan botol air berkarbonat 1.5 liter. Tapi hati-hati, di pasaran ini ada botol 1.25 liter dan juga 1.75. Jadi cadangan cikgu lah beli air, bawa botol tu nanti, botol 1.5 liter, botol Kikapo, botol Pepsi yang seperti gambar rajah di skrin ni lah. Itu yang sesuai. Boleh juga guna botol air 100 plus ataupun Pepsi ke yang berbentuk berbeza daripada gambar rajah A ni. So kita guna plasticine, pisau, gunting, marker pen, infraboard sebagai untuk komponen film. Pita pelekat ini saya suggestkan boleh guna mana-mana pita pelekat. Kalau nak guna nak guna duct tape pun boleh, cloth tape pun boleh, nak guna nak guna masking tape pun boleh, tak ada masalah. Dan penggunaan double side tape saya cadangkan guna yang nipis sajalah, yang putih tu yang boleh beli di DIY tu. Tujuan letak double side tape pun saya tunjukkan pada slide yang akan datang. Dan kita guna clear binding cover A4 ni untuk kita jadikan sebagai nose cone. Nose cone. Baik adik-adik, boleh lihat ni, kita belajar secara maya lah dulu cara membina roket air. Dan dalam bengkel itu nanti saya akan kongsikan beberapa rahsia lah. Beberapa rahsia. Jadi nak tahu rahsia tu kena hadir bengkel. Saya tak boleh dedahkan kat sini. Bahaya. Bahaya. Sedikit bahayalah untuk pasukan saya. So siapa yang join dalam sekolah rendah, saya akan dedahkan. Secret. Tapi tak banyak lah. Saya simpan sikit-sikit saja. Baik. Sediakan botol air berkarbonat 1.5 liter. Kemudian untuk membuat cap dia ataupun kepala roket, tandakanlah dengan marker, kemudian gunakan pisau, kemudian gunting. Gunakan pisau, buat lubang, kemudian adik-adik gunting lah. Kemudian dah dapat tu, kita akan lekatkan di badan roket tersebut menggunakan masking tape lah. Pada saya gunakan masking tape lah, jimat sikit cost dia. Boleh guna pita pelekat untuk menyambungkan kepala roket dengan badan roket. So di bahagian ini sangat penting sangat penting. Kerana apa? Kerana di sini ada satu ujian. Ujian A namanya tu. So ujian A tu saya akan dedahkan di bengkel yang akan datang. Ujian A ni penting. Kenapa? Kerana dia nak mengelakkan roket ini daripada tersasar jauh. Yang kedua, untuk ujian ni penting untuk kestabilan. Baik. So nanti kita jumpa di bengkel tu nanti. Mention pada saya balik, ingatkan pada saya balik, remind saya balik. Cikgu, ujian A tu apa? Jadi jumpa nanti. Baik.
Seterusnya muncung roket dan pemberat. Okay, kita gunakan A4 clear A4 cover tu. Okay, bolehlah nak buat bentuk macam mana. Kalau tak nak gunakan muncung pun tak apa. Adik-adik nak terus nak gunakan kepala botol air tadi pun sebagai dia punya nuskun tu pun tak ada masalah. Tapi untuk pasukan mana-mana pasukan nak buat nak tambahkan nuskun dipersilakan. Okay, tidak ada masalah lah. Okey, kita gunakan plasticine dan clear cover A4 untuk membina muncung roket dan pemberat. Okey, seperti yang dalam slide tadi, semakin panjang, semakin tirus muncung tersebut, maka dia akan mengurangkan rintangan udara lah. Okey, so bagaimana nak menggulung tu, adik-adik boleh belajar, boleh start belajar. Dalam pertandingan nanti, dia ada masa. Jadi, dia ada masa, lebih kurang dalam 1 jam setengah untuk pembinaan roket target. Jadi bermula pada hari ini adik-adik atau cikgu-cikgu boleh boleh minta pelajar untuk asah skill untuk menggulung untuk membuat nuskun ini, untuk membuat muncung roket. Okey, baik. Kemudian bila dah siap muncung roket itu, kita akan lekatkan, lekatkan pada pada muncung kepala roket tadilah. Okay, dan saya akan kongsikan juga nanti teknik yang lebih mudah untuk menyambungkan muncung roket ini dengan kepala roket. Maksudnya kita nak plug and play dengan mudah. Ya, kita adalah yang macam gambar rajah ini. So saya akan kongsikan di bengkel itu nanti. So jadi pastikan kedudukan muncung dan juga bodi roket ini adalah luruslah supaya dapat menghasilkan satu roket bila diterbangkan dia akan pergi dengan lurus nanti. Kemudian kita tengok pula bagaimana kita nak membina sayap roket. Cara bina sayap atau fin. Cara bina ni dari segi design bergantung kepada pasukan masing-masing lah. Seperti dalam pembentangan awal tadi, saiz fin juga mempengaruhi drag bagi setiap pelancaran. Jadi saya bebaslah untuk mana-mana pasukan untuk membina ataupun membuat design masing-masing, dan kita gunakan infraboard. Jadi untuk infraboard ini pihak pasukan boleh sediakan sendiri. Jadi pastikan sayap itu dilukis pada jalur infraboard ini. Lihat pada gambar rajah ni lah. Boleh saja nak sengit ke, tapi dia akan ada sedikit kesusahan lah untuk di bahagian tapak tu nanti. Jadi lukis di kertas A4, kemudian tekaplah di infraboard. Jadi hati-hati adik-adik, hati-hati. Sebab saya lihat untuk pertandingan ini dia melibatkan murid darjah 1 hingga darjah 6. Jadi darjah 1 ni penggunaan pisau, gunting tu perlu dititik beratkan lah. Kalau boleh, cikgu pilih lah murid-murid darjah 6, darjah 5 ataupun darjah 4 lah untuk backup untuk akan datang kan. Jadi sila berhati-hatilah semasa pembinaan sirip ataupun sayap ini. Dari segi saiz tu sebaiknya adalah sama saiz. Dan bentuk sayap atau sirip ni, fin ini adalah mengikut kreativiti pasukan masing-masing lah. Jadi bagaimana kita nak letakkan sirip ni, saya kongsikan pada anda. Yang pertama, kita belah di bahagian bawah, fin ini, dan kita buangkan sedikit lebihan plastik dia lah. Tujuan dia nak bagi melekat dengan sempurna lah. Kita akan lekatkan dengan double side tape sekali kat sini. Bila dah siap tu nanti, letakkan double side tape di tapak tu. Kemudian cara ukur kedudukan sirip. Boleh ukur, ambil kertas, ambil kertas, kemudian bahagi 3 lah. Bahagi 3 lebih kurang dalam 26.7 cm tak silap saya. Untuk setiap jarak itu untuk 3 fin. Kalau untuk 4 fin, adik-adik bahagilah dengan 4. Jadi sebaiknya jarak antara fin itu perlulah sama. Perlulah sama. Baik. Cara guna double side tape pun saya tunjuk kat sini. Ya, bolehlah adik-adik boleh guna double side tape. Kemudian lepas tampal dengan double side tape di bahagian tapak, kita akan lekatkan dengan tape, masking tape di bahagian luar supaya fin itu
lebih stabil dan lebih kukuh lah dan tak adalah sengit-sengit. Okey. Baik, siaplah roket target tersebut. Okay, jadi dalam bengkel itu nanti saya akan kongsikan bagaimana nak menghasilkan roket spiral. Okay, seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Ahmad Hussein tadi. Bagaimana dapat menghasilkan roket yang berpusing. Sebenarnya roket berpusing ini penting. Okay, pentinglah bagi saya. Sebab apa? Sebab kita dalam pertandingan roket ini kita bertanding di ruang yang terbuka. Di ruang yang terbuka ini ada faktor angin lah. Okay, jadi angin tu kelajuannya berbeza. Okay, jadi sebenarnya untuk mengurangkan risiko roket itu tersasar jauh daripada tapak pelancaran, maka pasukan saya ni biasanya kita akan buat sesuatu lah modified sikit untuk kita jadikan roket itu roket spiral. Okay, roket itu berpusing. Okay. Jadi dalam bengkel tu nanti saya akan kongsikan juga bagaimana nak menghasilkan roket spiral. Sebab kalau saya tunjuk sekarang ni, saya takut nanti dia punya cara dia nanti berbeza lah. Okay. Baik, kita jumpa yang ini pun dalam bengkel yang akan datang. Bagi apa acara. Okay, baik. Baik, jadi untuk yang seterusnya adalah perkara yang perlu perhatian perlu yang diambil perhatian. Yang pertama ialah jisim plastisin lah yang sesuai. Okay, ini menjadi rahsia pada pasukan lah. Okay, berapa jisimnya. Kemudian bentuk muncung dan kedudukan semasa disambung kepada kepala tu perlulah lurus. So kita akan ada ujian dia. Okay, ujian A namanya. Okay. Kemudian kepala roket dan badan roket perlu lurus. Okay, semasa disambungkan pun ada ujian juga. Kemudian saiz sayap, kedudukan, bentuk sayap perlu sesuai lah dengan fizikal roket tersebut. Kemudian tekanan dalam botol pun berbeza mengikut strategi pasukan masing-masing. Isi padu air pun juga berbeza mengikut kesesuaian ataupun strategi pasukan masing-masing. Dari segi sudut pelancaran, kebiasaannya kita akan gunakan sudut 45 darjah lah. Walau bagaimanapun dalam pertandingan tu nanti, kalau kata pasukan tersebut nak gunakan sudut selain daripada 45 darjah, boleh request. Boleh request ataupun semasa pelancaran tadi, semasa setting, boleh buat sendiri. Dan kita hakim tak akan tanyalah. Itu maknanya itu strategi pasukan masing-masing. Dan kebiasaannya kita juga sebelum kita lancarkan, kita tengok juga arah angin. Tapi dalam pelancaran pertandingan ini sebenarnya dia ada masa pelancaran bermula daripada peserta menuju ke tempat pelancaran, ataupun kebiasaannya kita akan mulakan masa bila menyentuh saja pelancar. Sentuh saja pelancar, kita akan mulakan masa dalam 3 minit macam tu. Okey, jadi sebelum pelancaran itu kita akan ajar juga nanti di kelas di bengkel tu nanti bagaimana kita nak tune arah. Okey, itu pun kita akan tunjukkan di bengkel pada bulan 6 tu nanti. Okey, jadi arah angin ini sebenarnya kalau kita lihat arah angin, kita hanya perlu lihat bendera saja. Di tapak pelancaran di sasaran tu kita akan letakkan satu bendera dan murid-murid ataupun guru-guru tengok saja bendera tersebut. Angin ke arah mana. Jadi kalau roket fin biasa, dia akan pergi penerbangan tadi dia akan pergi lurus, tapi jika ada angin yang sedikit laju dia akan tersasar lah. Jadi kebiasaannya saya akan hold dulu, ambil masa dulu. Dalam masa 3 minit tu saya akan ambil masa dan tengok kalau dah slow anginnya, maka saya akan teruskan pelancaran. Walau bagaimanapun, roket yang akan saya kongsikan tu nanti, bentuk kita panggil roket spiral tadi, boleh kata datang angin kuat macam mana pun, insyaAllah lah, roket tersebut akan pergi dengan lurus. Kecuali ribut taufan tu dia tak boleh lawan lah. Tapi kebiasaannya angin yang laju tu dia boleh lawan sikit lah. Tapi hasilnya insyaAllah memuaskan lah. Baik. Jadi untuk pertandingan roket STEM ini 2 slide yang terakhir daripada saya ni, kategori roket target untuk sekolah rendah saja dan terbuka kepada 40 pasukan sekolah rendah daripada darjah 1 hingga darjah 6. Dan saya kalau boleh, murid-murid yang dipilih tu mahirlah menggunakan pisau, menggunakan gunting. Saya takut ada kecederaan. Jadi cikgu boleh latih murid-murid tersebut. Kalau nak ambil pun bolehlah ambil murid-murid tahap 2, lebih selamat lagi lah. Kemudian jarak
pelancaran kita daripada tapak pelancaran adalah lebih dalam lingkungan 60 meter hingga 100 meter. Dan jarak tersebut saya beritahu kita akan ada 5 kertas 60, 70, 80, 90 dan 100 dan kita akan panggil salah seorang peserta pada hari pembinaan ataupun semasa pertandingan tu kita akan minta peserta tersebut cabut undi. Okey, dan jarak tersebut adalah jarak untuk pertandingan. Okey, jarak untuk digunakan dalam pertandingan tersebut. Dan setiap pasukan terdiri daripada 6 orang peserta, okay, dan 2 orang guru pembimbing. Dan pasukan tersebut sebaiknya lah perlu menghadiri bengkel pembinaan roket pada 21 Jun 2025 bertempat di Pusat Kecemerlangan Co-Curriculum PPG Sabak Bernam. Kenapa? Kerana kita akan reveal secret lah. Tak banyak pun, tapi boleh lah untuk dibawa pulang untuk digunakan di kemudian hari dalam pertandingan roket. Mungkin Carnival STEM akan datang. Okay? Baik. Kemudian untuk pertandingan roket STEM Challenge kita akan laksanakan pada 12 hari bulan. Untuk sekolah rendah tidak ada presentation. Okay? Kita hanya ada pembinaan saja. Okay? Roket itu dibina di tempat pertandingan lebih kurang dalam 1 jam 30 minit saja. Okay, 1 jam 30 minit ni kita ada 6 orang ahli pasukan. Jadi setiap ahli ni biasanya kalau nak buat roket ni perlu 2 orang pun boleh sebenarnya. 2 orang, satu buat fin dan juga nose cone, satu buat body. So buat ada 6 orang, kita cikgu boleh rancang lah. Okay, dalam masa 1 jam 30 minit ataupun 1 jam 30 minit lah. Bina 4 roket. Okay, buat 4 roket dulu. Okay, buat 4 roket dahulu. Sebab syarat pertandingan nanti kita akan maklumkan lagi. Mungkin ada penambahbaikan dari segi syarat. Mungkin kita akan buat daripada 40 pasukan tu kita ada sesi elimination. Kita akan ambil pula 20 terbaik. Pun macam tu lah. Daripada 20 terbaik tu pun kita akan lancarkan sekali lagi. Untuk kalau ada masa kalau sempat dengan masa dan juga bilangan pelancar tu kalau cukup, kita boleh buat ada sesi elimination. Daripada 40 kita ambil 20. So 20 tu akan bertanding sekali lagi. Baik, dan kebiasaannya kita akan ambil jarak purata lah. Yang ni saya ambil mengikut kita konsep. Okay, saya ambil sebahagian saja kita konsep kebangsaan. Kita akan ambil jarak purata. Jadi contohlah pelancaran pertama, adik-adik kita lihat pada gambar rajah jarak tadi kan. Gambar rajah jarak tu kat sini. Okay, ni tampak pelancaran. Okay, contohlah pelancaran pertama tu adik-adik masuk. Okey, untuk makluman juga kita akan kira, kita akan ukur bagi jarak yang masuk dalam bulatan saja. Okay? So di tengah-tengah ini nanti kita akan letak pacak bendera lah, besar sekali. Kemudian kita akan buat ukuran dalam 7 meter dia punya jari ataupun diameter 14 meter. So pasukan yang masuk ke dalam bulatan kita akan ambil pengukuran. So di luar bulatan tu kita ambil pengukuran lah. Jadi nak habiskan 40 pasukan tu habislah kan. So siapa-siapa pasukan yang masuk dalam bulatan kita akan buat pengukuran lah. Okay, jadi pengukuran pertama contohlah 7 meter. Contoh 7 meter. Pelancaran kedua 1 meter. So kita akan tambahkan dua nilai tadi. Kita akan bahagi 2. Itu ialah jarak purata untuk pasukan tersebut. Jadi saya berharap setiap pasukan ini konsisten. Okay, konsisten dalam jatuhan tu. Maknanya setiap pelancaran itu sangat bermakna. Okay, bukan sekadar lepas saja. Tak boleh. Jadi bermakna. Kalau pasukan tersebut dapat 0.5 meter tapi pelancaran yang kedua tu dia tak menjadi. Nasiblah tak menjadi kan. Maknanya kita akan ukur dan kita akan bahagi 2 lah purata tersebut. Okay, jadi kelebihan kepada pasukan yang konsisten dalam pengukuran. Okay, jadi nak konsisten dalam pengukuran perlulah perbanyakkan latihan. Di samping latihan dia punya design roket itu hendaklah lebih kurang hampir samalah dalam setiap kali awak buat. Design A, design B, C ataupun roket 1 sampai banyak roket tu desainnya hampir sama. Sebab kita tak nak ada jadi bentuk ataupun kedudukan fin ke semua tu menjadi isu kepada ataupun menjadi manipulasi kepada pelancaran kamu nanti. Okey.
Jadi kalau saya kata yang tadi, kemungkinan kalau kita nak buat sesi elimination, kalau masa tu sempat kita buat, kalau tak sempat kita hanya menggunakan 2 roket sajalah ataupun 3 roket atau 4 roket lah, bergantung kepada kesesuaian masa yang ada tu nanti. Tapi better kita prepare lah roket tu banyak. Okay, kalau tak nak banyak tak apa, boleh buat 2 saja, hanya perlukan nose cone saja lebih. Okay, jadi dalam bengkel tu nanti saya akan akan kongsikan kepada guru-guru dan murid-murid bagaimana kita nak tune arah. Kemudian kita akan kongsikan juga bagaimana kita strategi dalam pertandingan. Okay, tak banyak kita nak kongsikan tapi adalah untuk dibawa balik. Okay, strategi kalau tak sampai apa yang perlu kita buat, bagaimana pengukuran yang kita nak tentukan dari segi penambahan PSI, semua tu kita akan kongsikan dalam bengkel akan datang. Okey. Dan yang terakhir daripada saya, okey, saya baca lagi. Baik, ingat jadi penggunaan botol tu nanti pasukan kena bawa botol, kena bawa botol air berkarbonat. Okey, penganjur tak sediakan botol. Okey, jadi pasukan perlu bawa botol air berkarbonat 1.5 liter. Jadi kalau 4 roket bermaksud satu roket perlukan 2 botol, maknanya lebih kurang dalam 8 botol air berkarbonat yang kosong lah. Okay, jadi air yang kalau beli tu bolehlah minum sesama sendiri macam tu. Dan syarat-syarat dan maklumat lain saya akan kongsikan dalam grup pertandingan setelah semua pasukan sah berdaftar dan cukuplah dalam 40 pasukan. Guru dan murid-murid boleh sertai grup tu nanti dan kita akan kongsikanlah mungkin tentang konsep ataupun apa-apa maklumat yang berkaitan dengan pertandingan. Okey, jadi semoga berjaya jumpa anda semasa sesi bengkel pembinaan dan juga pelancaran roket air itu nanti. Sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Fahmi. Itu saja. Okay. Sekejap. Saya nak Cikgu Zulfahmi, ada tak soalan yang nak tanya dekat Cikgu Zulfahmi? Boleh tanya terus. okey, untuk keperluan roket, cikgu akan kongsikan bahan-bahan keperluan lah dan mungkin ada juga pihak penganjur akan sediakan. Okey, jadi tapi yang saya dimaklumkan botol air tu mestilah pasukan sediakan. Okey, jenuh kami nak darab dengan 40 kan, siapa nak habiskan air tu. Jadi minta pasukan bawa lebih kurang dalam 8 botol lah, 8 botol air minuman berkarbonat yang kosong sahaja. Kemudian bahan-bahan lain insyaAllah kami akan cuba sediakan. Kalau tak boleh pun nanti kita bila dah buat bengkel ni. Okey, ada tu mana grup Cikgu Fahmi. Okey, baik. Nanti kita akan createkan. Nanti akan ada link pendaftaran tu, nanti ada nombor telefon, cikgu akan add lah cikgu awak dalam grup. Kemudian cikgu boleh add lah anak murid ataupun terpulang lah kepada cikgu nak buat macam mana nanti. Tapi cikgu akan kongsikan tu nanti. Ya. Cikgu bila nak buat bengkelnya? Oh, bengkel. Bengkel tu kita akan buat pada bulan 6 pada 22 hari bulan 6 di Sabak Bernam. So ajak ayah datang tu. Ya. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada lagi soalan, saya ada attachkan attendance untuk claim ECG untuk sesi hari ini. Nanti boleh isi form dekat dekat chat box tu. Kalau tak ada apa-apa lagi soalan, kita tangguhkan sesi hari ini. Dan sesi hari ini juga kita akan share dekat YouTube Hamburg. Kalau yang mana terlepas atau lambat masuk tadi, boleh tengok balik dekat YouTube Hamburg dan boleh juga claim ECG selepas tonton sesi ni. Terima kasih. Okay, semua boleh buka kamera tak? Cikgu nak screenshot sikit. Boleh tak? Buka kamera ya.
kamera, kita nak screenshot sikit kehadiran. Okey, semua standby. Okey, buka semua baru cikgu ambil gambar. Ini sini. Sebab cepat. Okey, terima kasih semua. Okay, jumpa di Sahabat Benam bengkel roket air tu nanti, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Cikgu.